Kami sedih melihat terlalu banyak sampah sarap. Kehidupan mereka dikelilingi oleh sampah. Jumpa lagi di hari ketiga dalam misi kami di Cox's Bazar, Bangladesh. Hari ini, seperti biasa, kami ziarah ke tempat kamp pelarian yang sama. Tapi untuk madrasah yang berbeza. Kami juga sempat menghadiri satu program khas bersama Madrasah Darul Ulum. Madrasah yang baru diperkenalkan oleh Ustaz Abdullah untuk kami bantu keperluan mereka di sini. Dan kunjungan ini cukup bermakna buat mereka. Dan malam ini pula kami diberi peluang untuk makan malam bersama pegawai besar dari UNHCR. Pagi ini seperti biasa kami memulakan dengan sarapan di hotel yang sama, menu yang sama. Kemudian kami meneruskan perjalanan ke kamp pelarian Rohingya tapi ke zon dan kamp yang berbeza daripada sebelumnya. Hari ini kami menziarahi Madrasah Abu Bakar As-Siddiq. Driver yang bawa kami hari ini pun berbeza. Setibanya kami di madrasah, kami disambut oleh satu kumpulan yang besar, pelajar lelaki dan perempuan. Mereka sangat gembira dan meraihkan kedatangan kami. Tapi dalam perjalanan dan persekitaran, kami sedih melihat terlalu banyak sampah sarap. Kehidupan mereka dikelilingi oleh sampah. Itu adalah satu takdir dan kita perlu ambil iktibar daripada keadaan mereka. Setibanya kami di madrasah, kami dijamu dengan minuman manis sambil bersama-sama menyusun duit ke dalam sambur raya sebagai persiapan awal menjelang sambutan Aidilfitri. Macam yang saya maklumkan sebelum ini adalah rakaman awal atau pre-record untuk Ramadan dan Raya. Jadi dalam video ini kami kongsikan bagaimana persediaan dibuat lebih awal untuk memastikan semuanya siap menjelang Hari Raya nanti. Sebelum kami dijamu dengan hidangan besar, kami terlebih dahulu menziarahi para pelajar Madrasah Abu Bakar As-Siddiq. Rakaman ini dibuat sebagai pre-record bagi menunjukkan bagaimana proses penajaan berjalan dan siapa penerimanya. Inilah wajah-wajah para pelajar yang akan menerima tajaan makanan selama 30 hari daripada PIKDM. Selesai di Madrasah Abu Bakar As-Siddiq, kami seterusnya menuju ke Madrasah Ibnu Abbas.